Orang-orang Kelantan pernah tak makan nasi ayam dalam talam? Lepas tu si ada cikecok besar kedabak macam ni lagi. Dekat sini memang famous sangat. Yang mana nak tahu boleh tekan like dan komen je apa-apa. Titik sebutir pun boleh. Hari ni jauh daripada KL, saya datang dekat Kelantan. Lokasi dia ni betul-betul tepi Sungai Kelantan. Nak lagi tepat betul-betul dekat Kampung Pasir Pekan. Nama tempat ni nasi ayam Cili Giling. Yang ni juga salah satu cawangan char kway teow oyster tabasco. Tapi yang paling menarik kat sini ada nasi ayam Cili Giling. Semua ayam itik ni dia masak fresh-fresh dalam tempayan. Sekarang ni jomlah kita rasa, perut pun dah lapar. First kali kita nak rasa dia punya set talam nasi ayam. Lah ni korang akan dapat itik panggang, ayam panggang, lepas tu ayam madu. Untuk portion dia ni memang agak besar, boleh makan 4 orang. Lepas tu korang juga akan dapat jus tembikai. Nah, tengoklah sup dia tu memang pekat. Lepas tu siap ada kaki ayam. And dapat juga kicap and sambal sekali. Nah, sekarang jom kita makan dia punya ayam panggang. Tengoklah weh, sekali tarik je dah tinggal tulang. Dia punya ayam ni serius memang lembut sangat. Berlemak, berjuicy je bila korang gigit. Dan untuk aroma nasi ayam dia pun sedap, wangi sangat. Yang ni kita nak rasa pula dia punya ayam madu. Best. Orang yang tak ada mulut pun boleh makan ni tau. Disebabkan memang lembut betul. Selain saya, korang juga akan dapat keropok moni. And next kita nak rasa dia punya itik panggang. Ni first time saya jumpa itik selembut macam ni. Memang senang sangat nak makan. Biasanya keras. Yang ni kita makan pula dengan cili giling dia. Serius sedap sangat. Nanti korang kena try. Next pula kita nak rasa dia punya char kway teow kambing. Ataupun korang boleh try dia punya char kway teow sotong bulat. Tapi untuk sekarang ni saya rasa nak makan kambing. Wow, dia punya kuah ni memang sedap. Lepas tu dia pakai mi yang halus-halus ni. And korang juga akan dapat 4 ekor udang galah. Yang ni waktu saya makan memang rasa fresh lagi udang dia. Yang paling saya terkejut, dia punya kambing ni memang lembut betul. Makan dengan kway teow memang masuk weh. Next pula kita nak rasa menu Giant Chicken Chop. Wah, memang besar-besar weh dia punya ayam. Lepas tu korang tengok dia punya isi ni tebal-tebal. Bukan yang jenis besar-besar tapi nipis tu. Lengkap datang dengan saus black pepper. Waktu gigit ni memang cair weh masuk mulut. Dia juga datang sekali dengan coleslaw dan fries. Mantap. Yang ni korang kena try. Yang ni pula kalau korang tercekik boleh order dia punya teh band float dan teh hijau float. Nah, meriah betul guys. Siap ada aiskrim berlambak atas ni. Sedap. Memang kau rasa dia. Kedai dia ni 2 tingkat. Boleh makan atas, boleh makan bawah. Sambil tu tenang je tengok pemandangan. Boleh tengok Sungai Kelantan. Kalau waktu malam memang meriah sangat dekat sini. Korang jangan lupa tahu datang dekat nasi ayam Cili Giling. Let's go.